Dia rasa creamy. Bagi-bagi nak menatu rasa-rasa bagus. Makan luar je, makan luar je. Makan luar je. Oh. Pokok dia memang lepak tu semua orang tu. Tahu lepak dia. Assalamualaikum dan hai. Kembali semula ke channel saya, Awili Channel. Musim durian kembali lagi. So hari ni saya dengan family nak pergi ke kampung lama rumah saya di Kampung Berkam, Bukit Betong, Kuala Lipis. Misi memburu durian. Dengar katanya banyak durian, beratus-ratus biji. What? So sekarang ni dalam perjalanan singgah beli apa-apa yang patut dulu dan kita teruskan perjalanan ke Kuala Lipis jam 8 pagi. Jom. Kita dah masuk kawasan Kampung Berkam. So nak singgah rumah sepupu rumah dulu. Pergi ziarah-ziarah dulu dan lepas tu baru kita terus pergi ke kebun untuk mengutip durian. Kampung kita singgah Kampung Guntung. Kampung Guntung. Kampung Guntung. Jumpa dengan sepupu orang rumah, pergi ziarah. Sepanjang perjalanan tadi kereta banyak. Hari ni hari Sabtu, ingatkan lengang, rupanya banyak lah orang mungkin pergi bercuti kot. Kat highway Karak tadi agak banyak juga kereta, tapi tak jam lah. Tuan-tuan, dia offer di menu dulu. Alhamdulillah kita dah sampai di rumah sepupu sebelah rumah saya di Kampung Guntung. Kita ziarah dulu, lepas ziarah tu baru kami akan terus ke kampung lama rumah untuk memburu durian. Kawasan ni penuh dengan pokok-pokok buah-buahan lah. Abang-abangan. Pokok pedak, pokok durian lagi tu. Makan lu. Makan luar je, makan luar je. Makan luar je. Sudah tua tak? Comel tu. Ya hujan semalam ke? Ujung paku kutik ni. Nak banyak boleh, nak mengotik lah. Ini biasa. Kenapa dia kata kan nasi lah? Bila bagi Dia salah ke? Tak, dia. Dia tu sebelum meletup. ni oyak tu kau biar. Oi, durian. Ini sarapan dengan durian. Ini
punya okey eh. Kan kan. Tambun. Cuma makan tu. Limau tambun. Iya. Apa dari kod ni lain macam ni bang? Cuba bismillah. Dari situ pilih orang kena sekian. Macam mana? Kan mana kan? Ya, ya, ya. Kulit dia pahit sikit lah. Kami masih lagi di rumah sepupu sebelah rumah saya. Lepak-lepak kat sini. Ni makan tengah hari dulu. Dia orang masak-masak. Sambil-sambil ya, dah lama tak jumpa kan. Borak-borak. So saya sekarang kat belakang rumahnya. Banyak pokok-pokok tengok belakang pokok rambutan tapi tak berbuah lagi. Belakang sini pokok buah salak, pokok salak. Kita follow apa? Kita follow cikgu kutip buah dalam kebun. Petik buah salak. Ui, banyak buah salak. Buah kundang. Mana? Oh, pokok kundang. Okey, ini pokok kundang. Terbaik. Ini pokok manggis. Buahnya tak masak lagi. Kecil lagi buah-buah. Oh, biji salak. Okey, kita kutip buah salak. Dah masak. Banyak. Hasil buah salak. Bumbu dah ada besar tu bubuk saya. Masuk. Okey, ni buah salak yang kita kutip tadi. Kat belakang rumah. Buah salak liar. Yang kan tanam. Tanya dengan tuan dia tadi. Rupanya buah salak yang dia hidup sendiri. So ni salak kampung. Jadi nak kopek dia. Biji dia agak kulit dia agak berduri sikit. So kita rasa sikit buah dia macam mana. Oh, tajam. Okey, nah ni hasil kejadiannya. Cantik tak? Okey, kita cuba satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak sikit. Sudah ada buat. A few moments later. Ini pucuk paku. Berapa pucuk paku? Mati. Alhamdulillah, tadi telah sepupu kami menjamu makan tengah hari dengan masakan lauk kampung. Masya-Allah, sedap. Saya dapat satu ilmu daripada sepupu kami. Kulit durian tu jangan dibuang. Kulit durian tu boleh dijadikan baja. Baja kepada pokok durian tu sendiri. Maknanya kulit durian tu dia letak, ditabur kat keliling pokok durian tu, nanti dia akan reput, dia akan secara automatik akan jadi dia akan jadi baja organik pada pokok durian tu sendiri. Ini yang dikatakan oleh ini apa yang dicerita oleh sepupu kami lah. Dan dia pun dapat ilmu juga daripada tokai durian. So dapat ilmu baru. Jadi kalau kawan-kawan di luar sana kalau mungkin ada juga maklumat macam tu, mungkin boleh drop komen di bawah betul ke tidak. Itu yang ilmu saya dapat lah. A few minutes later. Kami singgah di rumah sepupu seorang lagi. Abang kepada yang sepupu yang kami pergi tadi. Depan rumahnya ni penuh dengan pokok rambutan.
Wah, saya zoom tengok. Ui. Oh, kita zoom tengok. Tu dia. Rumah ni. Depan rumah pokok rambutan. Ha. Tak ke heaven namanya. Nak makan bila-bila je datang petik rambutan di depan rumah. Subuh kan main. Lepas tu pokok durian keliling. Oi, memang terbaik lah. Kami last datang 2014 kat rumah ni, rumah Abang Yahya ni, sepupu kepada rumah saya. 2014 masa tu anak-anak saya masih kecil-kecil lagi. Kami pernah tidur sini semalaman. Tu lama tak datang kan. So datang ziarah. Okey, kita dah siap-siap semua berziarah kat sini dan kita akan seterusnya, misi seterusnya ialah memburu durian. Akan pergi ke rumah kampung lama, bekas kampung lama rumah saya untuk kita kutip durian. Bawa balik durian lah. Dah pukul 4 suku dah ni. Jom. One eternity later. Alhamdulillah dah sampai ke kampung halaman. Bekas kampung halaman rumah. Bekas ah. Okey. Ini kampungnya. Kalau kawan-kawan ingat saya pernah buat konten kat sini. Dah 2 konten. Okey. Jom kita tengok duriannya. Masih lagi ada dalam beberapa biji kat atas tapi dah tak banyak durian kat atas, nampak? Okey. Tu pun ada lagi satu. Okay, ini buah durian yang telah yang dah dikumpul. Sepokok ni cari tahu ni. Sepokok ah. Sepokok ni. Oh. Sepokok dia memang lebat tu orang tu. Tahu lebat dia. Jom kita tengok masuk dalam. Kita pergi kutip durian. Oh, nampaknya dah dapat satu. Mana saya? Pergi Oh, dah ada 2 biji. Ni ada. Oh. Oh, tak ada tangkai dia. Tak ada tangkai lah. Biar dia nanti kita ambil ni. Wah. Kan Umi dah ambil 3 biji dah. Umi dah 3 biji. Elok ke? Elok kan? Oh, tu ada lagi. Bau luhut. Wah, ni bau lagi. Durian yang kami kutip ni yang luruh hari ni lah. Jadi tuan yang apa ni? Yang tolong jaga kebun kami ni dia tak sempat kutip untuk hari ni. Oh, tengok ni ada satu lagi. Masya-Allah, tapi cantik. Tapi dah ditebuk tupai. So tak boleh. Ni ada satu lagi. Okey. Dapat satu. Ni ada lagi. Ni ada satu. Tu ada satu. Tu ambil durian. Satu. Tu ada lagi. Tu sini. Tangkai tak? Ha? Ada tangkai tak? Ni ada tangkai.
You letak kat sana. Letak kat lembu. Yang luruh hari ni dia tak kutip. haha. Hasil kutipan hari ni. Oh, sorry. Projek membelah durian di kebun. Makan durian kat kebun terus. Fresh. Ni awak dah ketik tupar ni. Tak jadi kot. Ini yang tapi macam cantik isi dia ke? Dia ada ni Cik Noh. Ha? Dia macam Oh. Lubang dah lah bawah tu. Lebut tu bye. Kesian semua. Dah jom. Okey, hasil 3 biji durian. Ini ambil tadi. Ni 2 lagi. Segar dari ladang. Jom. Penat. Buka durian tadi rupanya buruk kat dalam. Hati-hati. Banyak periuk apa? Periuk api. Orang jatuh lah mujur lah. Dia orang jatuh. Oh itu Allah. Oh tak sini Satu baldi hasil menuai pada petang ni. Berbaloi. Okey, cuba. Tiga jenis. Ni durian tok litok. Tengah ni durian tembaga. Yang ni durian tembaga. Ni durian kampung biasa. Di durian kampung pun macam kerikil kat. Kazai nak. Kazai makan tembaga. Durian kampung. Power. Nyamuk. Durian litok. Itu durian tembaga. Macam ni okey, sedap ke? Sedap creamy Tengah kenduri belah durian tembaga. Rasa kali ni saya over limit sikit saya punya makan durian ni. Rasa tadi kat rumah sepupu dah 5-6 ulas dah. Ni pun dah makan 5-6 ulas juga. Tak tahan tadi tengok durian kampung, durian tok litok dan durian tembaga tadi kan. Durian tembaga tengok tadi dengan tok litok tak tahan makan. Sedap. Cuma itulah panas berpeluhnya. Okey, kita berehat sekejap sementara tunggu apa ni dia orang tengah rumah saya dengan adik-badiknya tengah apa orang kata buka isi durian tu untuk supaya mudah nak bawa balik ke rumah masing-masing. Oh, penuh bonet. Penuh bonet. Penuh. Sini apa? No, ni pun pegang pun. Masih aku pun. Okey, saya rasa cukup setakat ni perkongsian video kali ni. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi layan video ni sehingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ni insya-Allah dan jangan lupa juga tekan loceng notification tu. Kita jumpa balik di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.